Hello there, pernahkah anda dengar tentang Das Nihilus, Sith yang mampu memusnahkan planet dengan hanya kuasa Force? Tapi, bagaimana dia akhirnya tewas? Pertempuran terakhir Nihilus berlaku di atas kapal Ravager bersama 3 lawan yang hebat, Metrasurik, seorang Jedi, Visas Mar, bekas pelayannya yang tahu kelemahan, dan Mandalore Persevere, seorang pejuang Mandalorian yang tangkas. Pertama sekali, Nihilus cuba menggunakan kuasanya untuk menyedut nyawa mereka. Akan tetapi, ada masalah besar. Metrasurik, yang ini seorang Jedi, kebal terhadap serangan itu kerana dia telah memutuskan hubungannya dengan Force selepas perang Jedi Mandalorian. Peranan Mandalore The Persevere dalam pertempuran ini dengan Das Nihilus adalah sebagai sokongan strategik dan tempur dengan membantu Metrasurik dan Visas Mars melawan pasukan pengikut Nihilus di kapal Ravager. Dengan bantuan Visas Mars yang mengenali kelemahan mentornya, Metra akhirnya memutuskan ikatan Force Nihilus dengan kapal Ravager dan dunia sekitarnya. Tanpa ikatan ini, Nihilus menjadi lemah, tubuhnya mula hancur dan akhirnya dia dikalahkan dalam pertempuran. Pertempuran itu bukan sahaja menamatkan ancamannya, akan tetapi juga merupakan simbol kepada kejatuhan Sith yang luar biasa. Kalau anda seorang Jedi ataupun sesiapa sahaja, adakah anda berani untuk melawan Darth Nihilus? Kongsikan jawapan anda. May the Force be with you.